saya nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Cikgu Syah, berasal dari Kuantan. Saya terkena gout ni, seingat saya lah, pada tahun 2011. Tongkat tu saya pakai satu je lah, untuk membantu saya berjalan masa tu. Sebab sakit nak pijak. Bukan tak boleh berjalan, sebelah kaki tu dia macam bengkak tau. Ni tempat bengkak tu, doktor tu tekan, dia lepas tangan, berlubang. Lepas tu buatlah mereka check up, ambil air kencing, darah apa semua kan. Cuma ambil painkiller tu je. Painkiller. Tapi itulah, dia masih lagi sakit lah. Kalau time sakit tu, tak boleh pakai kasut, saya pakai slipper je. Pergi kerja pakai slipper kan. Mengajar pakai slipper masa tu. Kalau daging ni, banyak lah kan. Daging lembu, daging kambing, memang favourite lah tu. Sebab saya ni kalau ada lauk, saya akan pilih daging dulu. Barulah nak, mesti nak ada kicap. Siapa kat sini suka makan kicap? Kicap tu kan daripada kacang kan. Sebab saya ni favourite kacang lah. Saya suka kacang rebus tu tau. Kacang umur masa tu muda lagi lah. Saya rasa 30 lah, awal 30. So maknanya kat sini bukan faktor umur, faktor makanan. Saya diberitahu oleh Cikgu Ayu dalam Forever Living ada set untuk gout. Ini dia, Forever Aloe Berry Nectar. Inilah minuman saya, RTC, minyak ikan, minyak zaitun. Forever Royal Jelly, menyingkirkan kristal kan. Kalau time sakit tu memang kena banyak minum air putih. Sebab set gout ni, bila kita amalkan Aloe Berry Nectar, Royal Jelly RTC ni, dia akan membantu kita membuang, reducekan uric acid itu melalui air kencing, dan juga kita buang najis lah, dan juga berpeluh. Dan Alhamdulillah, setelah saya amalkan set gout tu, tak silap saya lah, dalam 3 hari saya makan set gout tu, saya dah boleh berjalan. Sebab sebelum ni, kalau kena gout memang tak boleh berjalan langsung. Saya hanya terbaring sahaja, ya. Terbaring, kalau nak pergi ke toilet, saya perlu mengesok. Kita gerakkan punggung tu. Ni saya buat sikit lah demo. Mengesok sampai bilik air. Sex away.